kita melihat Sabah ni di antara negeri-negeri yang agak terkebelakang dalam konteks pembangunan dan juga ekonomi negeri-negeri di Malaysia. Saya melihat Sabah kena ada satu anjakan paradigma yang baru dalam konteks kita menyebutkan masa depan Sabah ini. Yeah. Di antara perkara yang jadi penentu pastilah kestabilan politik dan juga pengurusan, pentadbiran serta tata kelola yang terkait dengan pengurusan negeri. Saya dalam sepanjang menjawat jawatan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri lantikan sejak tahun 2020, berada bersama dengan kerajaan yang kita bentuk bersama sebenarnya sejak tahun 2020. Banyak masuk ke dalam sektor-sektor pentadbiran khususnya. Saya melihat Sabah memang sebenarnya berada dalam landasan pembangunan yang mungkin betul, tetapi kita kena membawa satu perubahan yang agak besar, terutamanya untuk melihat masa depan Sabah yang lebih baik berbanding daripada sekarang.